Jadi mungkin apa yang boleh buat ialah kita allocate sedikit bajet untuk rawatan diri. Mungkin dia boleh, ibu-ibu boleh setkan bajet untuk rawatan diri. Jadi mungkin apa yang boleh buat ialah kita allocate sedikit bajet untuk rawatan diri, ataupun dekat kebanyakan spa sekarang dah ada banyak package macam di Tini Spa ada package lah yang lebih jimat. Contoh beli 5 free 1, beli 10 free 2, 2 sesi, dan ada kredit package dan sebagainya. Itu membantu ibu untuk menguruskan kewangan lebih baik, lebih teratur. Dan juga sekarang ada banyak kaedah pembayaran Atome dan sebagainya kan, untuk membantu ibu menguruskan kewangan tapi pada masa yang sama dapat menikmati rawatan spa.